Berita melaporkan peniaga belon cedera serius, kemungkinan patah tulang, dirawat di Hospital Serdang. Saudara, semalam viral satu rakaman video beberapa anggota penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL yang bertindak mengasari seorang peniaga jalanan yang hanya mencari wang untuk berhari raya. Saudara, saya amat kesal dengan apa yang berlaku. Di mana kalau kita lihat peniaga jalanan khususnya yang jual air dan belon ini, berapa sangatlah untung mereka ni. Dan kalau mereka nak sewa apa, ia sudah tentu tak berbaloi kerana kos tinggi dan keuntungan yang sedikit. Sebab itu semasa zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan, Perikatan Nasional memperkenalkan wilayah bebas berniaga untuk peniaga-peniaga kecil ini berniaga dan mendapat sedikit keuntungan hanya untuk menampung keperluan hidup mereka. Jadi rakyat mendesak Menteri Wilayah Zaleha Mustafa memandang serius perkara ini. Rakyat tidak mahu lagi lah dengar yang kata di BKL akan melakukan siasatan dalaman dan kemudiannya dia punya kes ini didiamkan begitu sahaja. Dalam kes Abang Belon ini adalah satu perbuatan jenayah di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan, iaitu sengaja mendatangkan kecederaan parah dengan sengaja yang boleh dipenjara hingga 7 tahun. Saudara dan saudari, tidak kiralah siapa pun yang melakukan jenayah, ia harus diberi hukuman yang setara, di mana perlembagaan di bawah perkara 8 memperuntukkan setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan apa yang saya sampaikan ni? Jangan ada pula yang pergi buat report polis, nak tanya pandangan rakyat pun susah.